Apa kita start dulu dengan umur kita Al-Fatihah. Nama saya Aiman dan Nama saya Muhammad Dani Haris. Nak kat dari sekali boleh? Sebab point full. Man, dia tolong full. Last sekali? sekali. Nama. Assalamualaikum, saya Aiman. Assalamualaikum, saya Aiman. Assalamualaikum, saya Dani. Hai, Assalamualaikum. Saya Fendi. Dan saya Ismail Ahmad. Amin. So episod kali ni kita nak sembang pasal Pasal apa tu? Siapa? Siapa, Man? Sebab gelap-gelap je Sebab kan. Macam nampak gelap nampak sikit. studio ni macam seram sikit. seram sikit ini. Ada mesti- merah-merah pula Siapa, tu. Man? Seram sikit. sejuk ni. Siapa, Man? Pasal pengalaman seram korang lah. Ui. Kalau korang ada. Ui. Saya pernah masuk episod tu. Tak, itu lain. Itu lain lah. Ni Itu lain. sekarang Oh, cerita dia, kita- ni pun pernah masuk kak. Saya pernah masuk kak. Saya seram. time tu tak wujud lagi. Ni kita mau kepada seram sikit lah. Seram sikit lah. Sebab yang Okay, lepas so tak seram kan. topik seram lah. Semua aku say. Seram 2.0 lah orang cakap. Seram 2.0 lah. Ya, seram tu Pak Yau. Okay. So, Silakan. Kita start pada siapa nak start dulu? Saya rasa lah. Saya rasa Saya rasa Fendi. awak lah Aiman. awak lah. Tak habis Fendi dulu. Fendi. Oh, Fendi. dulu, Boleh Fendi. Aku. Fendi. Korang Kita masih seram kau lah. lah. Kita seram. Seram ni. Aku nak cerita yang lepas Tak adalah. Cerita cerita tu baru. pasal tu lah kan. Kan ada cerita pasal baru episod lah. tu. Kalau korang boleh tengok, bolehlah tengok episod tu. Apa nanti saya letak link. Saya tak tengok. Okay. So, cerita berkaitan pasal pengalaman seram. Ui, seram. Seram tak? Tak cerita lagi. Tak cerita lagi. Relax dulu. Santai. Sabar. Belum. Sabar. Tenang kawan-kawan. Belum. Tenang, Sorry, tenang. guys. Oh, saya ingatkan Relax, dah. relax. Okey, Okay, maaf. relax. Ni cerita pasal pengalaman saya dekat kampung. Tak dapur. belum. Seram tak dapur. Oh, seram. Seram tak dapur. Macam Sabar, tenang je. Okay. Saya baru nak cerita. Kamu ni tak jadi seram ni. Maaf. Sorry, maafkan saya Saya hyper ini. Tahniah Fendi. Belum. Oh, belum. Okay. Maaf. Takziah. So, ni pasal Sedih ni. aku balik kampung. Sedih kampung. Kampung dekat Sabah. Sabar. So, Selalu naik flight ni. Oh, orang kaya. Orang kaya. Flight tak apa yang adalah kaya. Flight apa? Flight yang Airlines. Yang merah ke putih? Airlines. Hah? Airlines. Orang kaya. Airlines. Airline. Tu tolong. Merah. Merah. Airlines. Putih biru murah lah. Warna putih biru. Putih biru. Putih biru. Awak dah cakap line tu, cakap je lah line. Okay. So, cerita saya pasal kampung saya lah. Kenapa dengan kampung awak? So, ada one time tu, time ni masa dah nak habis puasa. Bila tu? Tahun 2000 berapa tak ingat. Dia gelap ni seram ni. 2022 silap. 22 23 tak ingat ah. PKP lah. Time PKP. Tak juga. Oh sorry. Tu PKP eh? Ya. Sekejap, sebelum PKP. Sebelum pergi. Sebelum PKP. Sorry. Sebelum PKP lah. Sebab time ni time cerita ni tak pakai mask apa semua lagi. Ni faham? Seram sial. Sabar. Sabar, tenang kejap. Okay? Awak jangan hyper sangat ini. Sabar. Okay. Teruskan, maaf. Cut nanti cut. Okay. So Betul awak request. sabar, tolong kejap boleh. Bagi cerita, bagi dia cerita. Okay. Okay. Sabar. Sorry. Tut. Ni Delay. sampai je rumah kampung aku. Okay. Jangan gelak. Okay. Sampai rumah kampung aku. Aku terus Tanya. buku puasa.
Sebab dah maghrib kan macam tu. Sebab kita orang gerak pukul tengah hari macam tu kot. Pukul tengah hari. Dalam tengah hari, waktu tengah hari lah. Waktu tengah hari lah. Waktu tengah hari. Okey. Awak banyak Gerak tengah hari. Sampai sana berat, dah berat. nak maghrib. Faham tak? Awak bagi punchline tu sengaja ke tak Tak. sengaja? So awak nak sampai pukul maghrib lah. Pukul maghrib. Okay, faham. Janganlah bagi tu. Tapi dari airport ke kampung kau Tak, dari airport ke airport kampung. Dari 2 jam. airport ke airport. Airport ke airport? Dari airport KLIA ke airport KKIA. Tawau. Tawau. 2 jam. Oh, Tawau ada airport. Tawau ada airport Ada Tawau ada lah. Ada Airport Tawau. Tak, Kau dah serius. pergi Serius. Tak, serius. Sumpah. Serius. Oh, tak sebab Dia macam Melagawi lah, tak pasal sangat pun. dia macam kat Sarawak. Dah Serius, airport ada, juga. ada. Ada dekat Lawas, ada Lawas, dah ada airport satu. Lawas Ada, tak ada, ada. ada. Tapi dia untuk kapal terbang kecil. Oh. Dia bukan untuk kapal terbang besar. Itu dia landasan dekat area Lahadatu. Apa? Orang cakap Sarawak. Oh, Sarawak. Sarawak. Okay. No, so next Tak apalah, nanti kita straight to the point. Sampai je kat kampung nenek aku. Airport mana tadi Airport Tawau. Tawau Sabah lah. So nak ke kampung nenek aku tu dalam sejam setengah macam tu lah. Saya tanya, awak memang ada speech delay Awak memang ada speech delay? Tak, sebab kita kena memikir kejap. Oh, okay, faham tak? faham, Sebab faham. nak ingat balik. Oh, okay. Relax balik. Oh. And then sampai Jangan je kacau. kampung nenek aku. Azan bukanlah puasa. Oh, Buka time puasa tu. Ni time puasa. Time ni dah nak habis puasa. Oh. Mungkin esoknya tu dah nak raya kan. Oh, I see. Lepas je maghrib, habis buka puasa semua, aku pergilah solat tarawih. Solat tarawih semua kan. Lepas tu balik rumah nenek aku Moreh. Tapi aku tapi tak masak besar lah maksudnya. Wah, pandai sini wak. Sini, Awak sini. pandai sini. Oh. Awak pandai sini. Ada orang sini. Ada orang kenal. Bukan ada ni. Okay. Tapi saya baru jumpa lah. Kita let's Airport tengah. Tawau. Ada. Habis ni So detail cerita kau tak ada detail tapi macam tu lah. So Moreh tu tak adalah besar sangat, makan besar-besar. Cuma aku masak Moreh sendiri lah. family je lah. Family lah. Moreh time tu Tak, Moreh dengan family lah. Moreh dengan family. Cuma Janganlah kita nak. cuma aku lambat sikit. Aku lambat Sikit sikit tu Moreh. berapa? Dalam pukul 9 je tu. Morehnya pukul berapa? Moreh pukul 10 kan? Kan lepas. Kau lambat sikit. Pukul Kenapa? 9. Moreh pukul 10. Mana yang lambatnya? Okay, jap. Mana yang lambatnya? Tolong berfikir dengan wajar dan Kau fikir waras. dulu. Okay, lepas Isyak. Tak soalan saya. Okay. Awak datang pukul 9. Okay, pukul 9. Moreh pukul 10. Mana yang Apa yang lambatnya? Apa yang kau lambat? Moreh pukul 10. Tak, ni buat apa ni? Dia buat pening. Dia buat pening. Dia buat pening. Sabar. Episod 2 jadi episod 20 mana? Kejap. Okay, kejap. Dia sampai episod jadi 2 jam tau. Dengar. Okay, aku dengar. Ni awak cakap tau. Ah. Awak datang lambat sikit. Pukul 9. Kau nak sambung lagi benda tu. Tak, dia yang cakap. Lepas tu Nak ada clarify. lepas tu Moreh pukul 10. Lepas tu dia cakap dia lambat. Mana yang lambatnya? Kau lambat sikit kau kata tadi. Moreh pukul 10. Aku Awak repeat datang balik. pukul 9. Lambat. Okay. Mana lambat dia? Okay. Awal-awal kan awak lambat fikir. Lambat. Okay, awak lambat. Okay, lambat pukul awak datang berapa pukul apa? Oh, dia datang 9 esoknya. Tak lambat. Oh, okay, faham. Okay. Lambat. Teruskan. Okay, so awak tak senang kau tak sebut spesifik number. Kau just kata kau lambat berapa minit cerita. Okay, lambat lah. Dalam Dia betul. 23 minit something. Tak payahlah nak sampai dah 23 tu. Okay. Okay. Dia tak ada seram ni. Ni aku yang buat seram ni. Okay. So aku gila dapur masak sendiri makan. Lapar dan sebab makanan boleh tak? And then lepas je aku makan, Saya lapar. duduk dekat tepi. Sebab tepi tu kan ada pintu besar tau, pintu macam pintu Pintu dapur. apa? Oh, dapur. Pintu dapur kan. Okay. Kat dapur kan pintu. Okay, So pintu faham. dapur kita orang besar. Buka Tak lah. nak explain detail. Cerita je. Okay. Kau kata kau Lepas punya tu? besar. Ah. Orang lain tak besar. Okay. Okay, lepas tu Lepas tu uh, tree.
tu. Bodoh. Okay, lepas tu duduklah dekat tepi tangga tu. Tangga tu kat mana? Depan pintu Sekejap. Pintu. Ada pintu. Tak, tangga tu dekat mana? Dekat pintu lah. Awak nak Pintu dapur tu lah. Okay, dapur. Pintu dapur. dah. Oh, nak turun ni. Nak Dapur dekat turun. dalam. Oh, rumah kampung. Ah. Kan senang cakap macam tu. Tak, soalan saya simple je. Tangga tu dekat mana? Dekat dapur. Dekat Ah. dapur. Sikit. Okay. Pintu tu. So duduklah dekat tangga tu. Okay. Dan lupa pula dekat Ada belakang dekat Awak lupa apa tu? Ada dekat tangga. apa? Dekat belakang dapur tu ada kubur. Kubur. Oh, belakang rumah tu kubur? Memang ada kubur. Kubur Melayu apa? Kubur Betul-betul kubur moyang. ke memang kubur saja? Datuk moyang aku dulu. Oh. Okay, sini. Kiranya atuk moyang aku semua dia ada private kubur lah kiranya kat belakang tu saja. Maksudnya family khas kubur untuk family dia je. Untuk dia family tu aku sahaja. explain tadi. Kenapa kau cakap balik? Kenapa kau cakap balik? Sorry. Okay. Okay. So Oh, kaya. atuk aku baru lepas meninggal. Bila? Dekat Dalam berapa lama tu? Dalam 2-3 bulan macam tu. 2-3 bulan tu okay lah. Tak adalah macam bagi aku lama lah benda tu kan. Okay, faham. So duduk dekat belakang tu. Belakang Duduk mana tu? Temenung. Belakang mana tu? Dekat dapur tadilah. Tangga dapur tu. Masih kat dapur. Masih kat dapur. Saya ingat dah berubah tempat. Tak Awak baik berubah. tanya. Tak berubah. Benda jadi 30 minit. Okey, kita Okay. Duduklah. Lepas tu Termenung. nampaklah bayang arwah atuk aku kat situ. Awak nampak jelmaan lah. Jelmaan. Tapi nampak sama-sama. Faham tak? Dia Dekat pakai mana tu? Dekat dekat kubur tu? kubur. Betul-betul kubur atuk aku. Dekat betul-betul kat kubur Betul dia. kat kubur dia. Sebab okay, kau bayangkan Seram weh. Kau bayangkan Allah. contoh aku duduk sini, kubur tu belah mana? Tak payahlah, awak cakap je lah Oh, awak dalam- dengan kita orang. Oh, dalam anggaran dalam 20 meter macam tu. Macam ni je. Dia dengan kita je. Macam tu. Lebih kurang. Tapi Tapi- dekat kubur kau. Tapi kubur tu belakang sekali tu tu kubur atuk aku. Oh, dia paling belakang sekali. Dia paling belakang sekali. Depan So ni so semua berapa moyang. layer? Dah berapa layer? Dalam 4 ke 3 layer. Oh, damn. Yes. Ramai besar. Kau faham? Kau bayangkan Okay. rumah nenek kau dekat dengan kubur. Aku Kau rasa? seram agak. Aku dah biasa. Contoh, Tak rasa macam dapur tu dekat dengan kubur. Kau tahu masalahnya? Dekat dengan kubur, sangat dekat. So kalau kau lalu ke dapur pun, kau akan rasa benda tu. Okey lah. Ni soalan serius Okay. Tandas kat luar ke kat dalam? Kat dalam. Alhamdulillah. Memang nasib dekat baik kat dalam. memang dapur. Sebelah tu tandas dengan bilik mandi. Kira kau seram lah. Kubur tu dekat rumah betul tak? Memang seram. Kau angkat rumah kau pindah tepi So sikit. yang seram dia nampak jemaah arwah atuk dia lah. Itulah. Aku nampak jemaah atuk aku. Dan atuk aku bukan sesaja berdiri. Dia panggil aku. Dia panggil macam ni. Boleh saya selitkan video nanti. Video Video orang lah. video bukan video boleh awak. tak ada masalah. Tapi memang dia tengah pakai jubah putih, Itu pakai memang- sebai. Itu biasa. So Jumaat. Dia panggil sini. Dia panggil macam ni. Oh, Dia panggil. Aku tengok lah. Aku tengok. Okay, time tu awak tengah buat apa kat situ? Time tu sebenarnya temenung. Saja nak temenung. Tunggu sebab time tu Kau nak lapar, kau lapar tadi kan? Kau lapar kau yelah makan. sebab lepas makan kan kita nak relax kejap kan. Duduk ada kat tangga tu kan. Apa tu boleh nak ingat arwah atuk aku sekali sebab dia banyak jasa. Ada baca tak? Ada baca tak? Baca ayat kursi lah time tu. Ayat kursi Baca dengan Al-Fatihah. So itulah kot paling seram bagi aku. Bagi kau lah. Bagi aku Time paling tu seram umur yang tu lah. Time tu waktu aku Baby. So, dekatan Bukan. So dia cakap sebelum KP. sebelum PKP lah. Aku lama dah lah. Tingkatan 3. Tingkatan 3, tingkatan 4 tentu. Awak yakin awak Tingkatan kata 3? 3. Tingkatan 3. Kena marah dengan cik semua tak seram bagi kau? Sampai Tak. semua? Bagi aku biasa. Oh biasa tak ni cut sikit. So itulah bagi aku paling seram. Sebab dia realistik sangat betul Sebab tak? dia bukan kabur tau. Dia betul jelas Awak cakap tapi kabur sama tadi. dia sama muka mana? sama-sama. Muka sama-sama. Mana? Muka dia sama-sama. Okay. Tapi jelmaan dia tu nampak jelas. Jemaah tu bagi kau Maksudnya dia punya bentuk badan tu
nampak. Oh. Apa benda? Tak. Dia ni apa yang saya faham Okay, apa yang kau faham? Bentuk badan dia nampak jelas. Muka je dia nampak sama-sama. Oh. Ini apa yang saya faham. Tadi saya tak faham tak? Betul. Awak memang suruh penonton kita berfikir Ya, betul. Ya kita tu. awak ni. Cuba fikirkan Ini bukan secara sembang logika. pacar, Ini adalah sembang berfikir. So itulah paling seram. So Untuk seram aku dia lah. arwah muncul lah. Arwah muncul. Sebab tak tahulah, mungkin sebab kebanyakan family aku ada yang bela saka. Maksudnya Betul. ada benda lah, ada benda diorang pegang. So aku salah satunya. Awak suka expose kan? Tu tak adalah. Aku ni jenis macam Tak tangan? aku tak sabar. Aku ni jenis macam dapat rasa. Insting. Kalau korang boleh Sixth tengok, sense. kalau korang boleh tengok episod sebelum ni, aku pernah bagi tahu. So korang boleh tengok episod tu. Gentle je. Janganlah episod tu Nampak ni nampak kan kabut sangat ah. Kenapa sangat Tengok episod ni lah yang tak serius. Apa yang aku macam boleh cakap, aku ni kalau pergi satu tempat aku boleh rasa. Itu je lah. Siapa tu? Kau rasa apa? Macam dia Rasa boleh boleh datang dia boleh lalu, boleh datang. Kadang-kadang dia menindih dekat bahu ni, menindih. Kalau dia menindih kat kau. Kau macam mana? Aku macam buat tak tahu je. Kau tak tahu. Kenal lah. Bahu kau berat, kau tak ada buat kerja, tak ada angkat plate. Tak, bukan masa aku dia menekan. Okay, awak boleh cerita tak terus? Awak cerita. Turn awak cerita. Turn awak pula. Alamak. Cuba awak ni banyak bercakap dari tadi. Cuba cerita pula. Saya sedih apa yang cakap. Cuba awak cerita. Okay. Tutup lampu guys. Tutup lampu pula. Awak ni mengada Banyak tak? cerita seram kan. Aku sebenarnya banyak tu cerita seram ni. Tapi aku cerita one of it lah. Kiranya salah satu The best lah. The best The best of The best. The Sebab best. okay, ni aku cerita ni. The best guys, story. The best way. Tolonglah, serius boleh. Korang gelap. Aku serius lah. Okay. Bila aku kata serius, dia serius way. Tak payah. Tak payah gerak tu. Awak tahu tak? Awak buat tu saya zoom kat awak je. Okay, so serius pula. Seram dia ni kan. Okay, sebab kalau korang tengok episod sebelum ni, dia ada hujung-hujung kalau awak perasan lah. Kalau korang perasan Awak kan, tak ada. Awak tak ada. Okay, kalau korang perasan, Tak ada apa-apa pun. saya ada kata related tentang sekolah tu. Episod mana? Episod sukan. Seingat saya. Awak yakin sukan sebelum ni? Ya. Yakin Okay, saya yakin sukan sebelum ni ataupun selepas ini. Okay. So, macam ni Lepas lah. punya episod lah. Okay. Dia at the same year guys. Ya, betul. Tahun yang sama. Tak payah ulang. Benda sama. Tak takut ada orang tak faham. Tak apa, kita boleh caption. Okay. Teruskan. Okay, teruskan ke? Okay. Sekejap, saya duduk ni sikit lah. Okay. Pada tahun yang sama guys Okay. Pada tahun sama, 2019. PKP, sebelum PKP. Sebelum PKP, betul? Okay. Sebelum PKP. Tapi tu apa yang saya kata related tu, pada tahun yang sama, kan saya dah kata cerita pasal sukan yang patah tangan tu. Kalau korang tengok lah episod sebelum ni lah, pasal patah tangan. Lepas daripada patah tangan tu, ada satu cerita seram dekat sekolah. Lepas awet lah. Lepas awet. Kau diam boleh tak? Aku tengah serius ni. Jangan serius sangat. Dapat seorang. Dapat seorang. Okay, dah teruskan. teruskan. Sekolah kita orang lepas dia dia lepas berapa minggu macam tu ke berapa bulan macam tu. Lepas tangan aku dah okey lah. Dia tak ada tangan aku dah okey. Aku rasa dia dah okey sikit ke, dah tak simin lah, tak silap aku. Ni Sekolah. Time sukan tu umur berapa? Dalam sukan tu Umur. Okay. Okay, dah suka umur tu. Okay, lepas tu sekolah aku kena histeria. Sekolah kau kena isteri lah? Sekolah aku kena histeria. Sekolah kau bukan Student lah. Orang ni aku nak kena detail juga ni. Kalau detail jadi sejam setengah lagi cerita aku. Ya. Jangan. Okay. Ni bagai ni. Nampak kodam semua. Sudah. Okay. So pelajar kena histeria gila sampai masuk berita. Bukan berita, masuk surat khabar. Oh yang tu.
Yang mana? Yang mana? Okay, yang mana? Cakap. Dekat sekolah mana dah? Tapi dalam meter lah. Dalam Sukabah. Time tu musim tau. Ini betul serius. Yeah. Time tu musim. Time tu Betul musim musim. misteri lah. Okay. Saya tak awak main. Dekat sangat. Jauh sikit. Tak Okay. selesa. Okay. Dia time tu musim misteri lah. Musim misteri lah. Okay. Kat sekolah lain dekat area Kajang tu. Tempat boleh nama. Tempat punya Tempat dah boleh. ni. Tempat boleh. Dekat area Kajang tu, time tu banyak lah peristiwa misteri lah. Tapi yang salah satu sekolah yang teruk sekolah aku lah. Time tu dia cerita dia sebab tak tahu dia banyak sangat. Okay, dia kalau kau sekolah kau pernah dengar macam dulu sekolah aku hospital lah, dulu sekolah aku itu ni. So dia terlalu banyak cerita macam start daripada dia orang kata ada pelajar main tu apa Spirit of the Coin. Ada yang main Ouija tu. Dia macam seru lah benda tu. Yang tu memang ada orang main pun. Ya memang dekat sekolah aku Spirit tu kan. Mula-mula macam ramai tak percaya. Tapi dia kira cerita tu cerita famous sebab cerita yang orang percaya sebab dia orang first kena. Budak tu yang orang first kena. Perempuan tu. So sebelum ni benda tu diorang dah lama main. Banyak Tapi yang main. main tu Rasa tak main kot. Yang main tu budak perempuan tu lah. Budak perempuan. Yang first kena budak perempuan. Time tu So memang tu first diorang buat dan diorang kena. betul. Okay. Kira macam diorang first beremang pula aku. Fikir balik sebab aku dekat situasi tu. Lepas tu time tu kita tengah dalam kelas tengah belajar semua kan. Kita dengar dekat tingkat bawah ada orang menjerit, lari. Uish. Menjerit lari, kita perempuan dah menjerit lari. Lepas tu kita orang semua time tu cikgu pun keluar juga. Kita tengok kita intake kat bawah. Lepas seorang. Kau tahu macam cerita zombie ke tak? Dia punya seram dia macam tiba-tiba jerit. Jerit sambil lari ke jerit? Jerit sambil lari. Ada yang jerit sambil lari, ada yang jerit sambil nangis, ada yang jerit menggerumun. Kira dia macam kat situ. Cuba kita jerit jap. Tak dengar. Perempuan jerit kalau lelaki jerit tak dengar pun. Pernah main Left 4 Dead tak? Ever pernah? macam Dia macam yang wish tu. Wish. Yes. Nanti kita letak sound effect dia. Tu macam jerit macam tu lah. So macam kita semua macam kita ingat main-main lah. Sebab kita orang kita orang semua budak standard Gen Z ingat main-main ni. Kita macam guru-guru awak Gen macam tu Z? pun. Saya Gen ABC. Okay, so macam Tak serius lah ni. Tolong awak kamera kita share tau. okay. Awak boleh buat awak saya nampak. Okay. Maaf guys. Nanti okay. So dia macam kita pun ingat main-main lah. Benda tu ingat prank ke apa. Okay. Kita ingat prank lah. Time tu ingat saya time tu kita orang dah nak trial PT3. 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 Ada lagi tu. Ada Tak, lagi. ada lagi. Ada lagi. Oh tak ada. Kau ingat aku muda sangat ke? Dia muda tu. Muda dan tua. Oh tak ada Dia- baby kan. Macam Tolong kau 24 teruskan. tua dia tu. 24. Tolong teruskan please. Okay. So time tu sebelum trial lah. Time tu okay, aku boleh ingat. Time tu aku still bersimen tapi bukan full. Sini je lah. Sini je simen. Kat belakang silap. Siku sampai pergelangan. Betul. Time tu aku ingat time tu Rabu. Yang first kena Rabu. Tapi time tu time tu macam hujung-hujung dah nak balik sekolah. Dalam kena pukul 1 macam tu lah. 12-1 macam tu lah. Kena Rabu. Lepas tu pelajar semua kena balik. Rabu bukan ada koko ke? Tak jadi Koko. Koko cancel. Koko was disqualified. Yes. Sebab benda tu lah. Disqualified lain. Apa? Sebabkan benda tu lah. Sebabkan benda tu. So seingat aku student semua kena balik. Lepas tu siapa yang nak datang stay untuk untuk nak study ke apa tak boleh. Kena semua student. Time tu sekolah tutup. Kita orang sekolah tutup. Kita orang tutup sekolah 3 hari. Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu Khamis. Rabu tu awak kena. Rabu tu first kena. Okay. First kena. Lepas tu Khamis tak kena. Memang tak kena, tak ada orang. Bukan tak ada orang. Dia sekolah berjalan. Sebab malam tu diorang ada buat Solat ajat. bukan solat ajat, diorang ada buat solat kat sekolah. Istiqorah. Tak tahu lah solat apa. Istiqorah untuk Itu untuk kahwin. macam lain. Awak sebut istiqorah tadi. Saya pun tersebut. Sorry lah sebab Solat ajak lah. Solat ajat, solat Dia macam nak ni lah benda tu lah. Lepas tu apa ni? Sekejap. apa tu? Okay, Khamis tu aku tak ingat doh, sumpah aku tak ingat Khamis tu apa jadi.
Tapi dia yang start teruk Jumaat. Sebab Jumaat tu ada, sepatutnya kita ada ustaz pada Syifa. Okay. Yang selalu kalau sekolah tu jadi, sebelum ni pernah jadi histeria juga sekolah tu. Sebab dia orang bawa daripada memang ada kes lah dah pernah sebelum ada ni. kes lah, banyak memang ada kes lah histeria. Dia hotspot bawa ni. daripada hotspot. Yes, hot stuff. Ya, apa tu? Sebab panjang sangat. Okay. So lepas tu tak tahu kenapa ustaz lain dah sampai. Kira bukan daripada Doshifa. Kiranya tak tahu lah sekolah tu panggil ustaz lain ke ataupun dia tak kontak dengan Doshifa tu macam tu. Aku tak tahu lah. Wallahualam lah. Lepas tu hari Jumaat tu kena balik. Jumaat kena balik dalam Masa dalam time tu dalam pukul start kena dalam pukul 9 macam tu. 9 sebab time tu kan awal Jumaat sangat kena tu. 12. Kena 9 macam tu lah. 9 pukul 8 tak tahu lah. Lepas macam contoh macam lepas 9, baca 10. Yasin lah. Lepas dia baca Yasin dah pukul 7 kan. Dia dah Yelah, belajar lepas-lepas kena macam tu lah. Dah nak rehat kan tu. Time tu Ya, dah nak betul lah, rehat rehat macam pun. tu lah. 10 macam tu lah. Lepas tu kena balik. Tapi yang ni orang yang perempuan yang iman lemah lah kiranya. Iman yang pandang dia. Bukan iman lemah. Lemah iman. Yang lemah semangat. Lemah semangat. Lemah semangat lah. Lemah semangat. Lapar. Lepas tu kita orang tengah belajar time tu. Jadi lagi kes larian tu. Kes Kembali larian. keliling. Dia yang keliling tak ada keliling. Time tu dia lari, lepas tu dia berhenti, menangis-nangis, menjerit-jerit. Histeria. Oh, just lari macam Macam patah tu, balik macam faham tak, macam dia tak tahulah sebab saya tak pernah kena histeria. So apa yang orang cerita kat saya pasal histeria tu, dia macam ada benda yang bisik kat dia, buatkan dia macam tu lah, macam mengacau. Mengacau macam tu. Macam tu lah, dia macam ada benda bisik macam tu. Lepas tu dia jadi macam menangis, meronta-ronta macam tu lah. Kind of lah. Aku tak tahu lah dia punya detail macam mana. Lepas tu cikgu panggil kita orang duduk kat perhimpunan. Semua student lah. Kira semua pelajar kena duduk kat tapak perhimpunan. Sebab nak tahu sebab apa? Sebab ustaz tu nak pagar. Kata dia nak campak lah di Taman Garam lah. Nak pagar sekolah tu. Dia suruh pelajar juga. Kira senior. Ada yang batch aku juga lah. Dia sebenarnya tak boleh sebenarnya. Apa yang aku dengar sebenarnya tak boleh. Sebab benda tu lagi mengamuk kalau kau tiba-tiba tengah ramai pelajar, lepas tu kau nak pagar. Faham tak? Benda tu mengamuk lah. Sebab ada rumah dekat tandas pun kena garam, kena lada semua. So benda tu kita tengah dengar ayat kursi macam tu lah, tak silap aku. Aku tak ingat tengah dengar surah apa time tu. Time tu semua tengah ni kan. Kau bayangkan kau laki-laki kat depan, perempuan kat belakang. Bila dah start pagar-pagar, campak-campak semua tu, kau dengar belah kiri, belah kanan menjerit. Bertambah orang. Faham? Makin bertambah orang menjerit. Macam bukan seorang, bukan dua, tapi lebih dari 5. Yalah, dia macam seorang. Dia macam seorang. Macam aku time tu aku kat bawah kan. Aku dengar sini duk nangis jerit belakang. Lepas tu belah sini pula nangis jerit. Lepas tu paling dia nampak tu. Ya. Tak apa, teruskan je, tak apa. Dekat perhimpunan. Aku perhimpunan tengah ni kan. Perhimpunan. Sebelah-sebelah ni koridor. Semua koridor bangunan-bangunan. Bawah tu kan boleh lalu yang ada macam Makmal City, Makmal macam tu sekian kan. Ada satu student ni, dia daripada bilik mesyuarat. Kira dia orang kumpul orang-orang yang kena histeria tu pergi sana. Dia keluar, dia lari. Perempuan tu lari. Dia lari, kau tahu macam 100 meter bagi kita tengok daripada jauh. 100 meter. Aku tengok lari. Kau tahu yang kejar siapa? PPKI kejar dia. Sebab PPKI tak kisah siapa kan. Dia kejar perempuan tu. Dia kejar, tangkap terus. Dia tangkap perempuan tu. Sebab perempuan tu lari laju. Perempuan tu dia olahraga tak. So macam dia tengah menjijik sambil lari. Chok slam lah. Dia bukan chok slam, dia slam dunk. Tak, dia macam grab macam tu lah. Dia macam grab terus terbaring lah. Dia grab terus terbaring. Chok slam kau. Sorry lah, saya ngantuk. Sorry lah. Saya ngantuk juga. Lapar pula kan. Lapar tu bonus. Lapar. Lepas tu, lepas dah perempuan tu kena dia jerit-jerit semua, yang lain lagi bertambah jerit-jerit kat belakang. Lagi bertambah jerit-jerit semua. Kau jadi macam kau dekat situation tu, kau mesti panik tak nak buat apa. Kau macam kau tengok belakang kan, semua terjerit-jerit, nangis-nangis, kena histeria kan.
Lepas tu cikgu suruh kita orang pergi berkumpul kat kantin. Pergi berkumpul kat kantin. Time tu dia macam bodoh sikit sebab ada kawan aku dengan ada orang lain kan. Dia nak lawan azan. Siapa lagi sedap suara. Faham tak? Dia nak lawan azan lah. Lepas dah habis settle lawan azan tu, ada seorang pelajar ni, dia tough lah badan dia fit. Badan dia fit gila kau punya. Lepas tu memang benda tu kira kepala yang jadi kain histeria tu masuk dalam badan dia. Faham tak? Masuk dalam badan dia. Lepas tu kau tahu dia berdiri kat atas meja. Dia berdiri atas meja. Kau tahu yang dorang duk yang azan tu kan. Dia kata aku nak korang diam. Dia kata macam tu. Aku nak korang diam. Semua diam. Kau yang azan tu kau diam. Dia kata macam tu. Kita tengok kan macam bukan dia. Kau faham tak? Kau dapat rasa benda tu. Kalau kau pernah tengok kena rasuk ke apa yang kau dapat rasa macam bukan dia lah. Lepas tu cikgu semua ada pelajar 3 orang tu, cikgu 3 orang juga kan. 6 orang nak tahan dia tak boleh. Nak baringkan dia kan, dia bangun balik. Dia halau kita orang, dia nak kita orang semua belah. Pelajar semua belah. Lepas tu cikgu terpaksa lepaskan kita orang. Guys, sebelah saya kosong guys. Lepas tu apa tu? Lepas tu cikgu suruh cikgu nak halau kita orang lah. Halau kita orang, terpaksa kena balik gila kau kena memang semua kena balik lah. Tapi tu kau tahu pukul 12 pelajar baru nak masuk. Yang perempuan yang tak pergi solat Jumaat memang tak pergi. Yang perempuan yang kena masuk sekolah pukul 12 kan. Diorang kena halau balik. Dah, sekolah kau ada 2 sesi ke apa? Ada 2 sesi. Pagi dan petang. Jumaat bersama? Jumaat bersama, betul? Jumaat bersama 2 sesi kau. So memang pecah rasa lelaki perempuan ke macam mana? Bukan lelaki perempuan, ikut form lah. Oh. Ikut form, ada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 kan. So kira mendengar rendah pagi, mendengar atas petang lah. Bukan, dia macam tak silap aku Form ya, dia form 1, form 2 petang. Form 3, form 4, form 5 pagi. Faham tak? Benda tu jadi pagi Apa? Benda tu jadi pagi. Benda tu jadi pagi. Benda tu tak jadi petang. Faham. Benda tu jadi pagi. Sebab yang jadi punca isu benda tu terjadi sebabkan batch aku. Batch mana tu? Itu aku dengar cerita batch aku. Oh. Macam tu lah. Right. Panjang lagi ke? Lepas tu sampai situ je lah. Lepas tu sekolah tutup sampai Isnin dah boleh dah elok balik. Sampai ada kena interview apa jadi sebenarnya kat sekolah ni. Sebab ramai gila bergerumun kat depan sekolah hari Jumaat tu. Apa jadi yang badan tahu? Badan Taf dia balik-balik tak silap aku dengar cerita yang dia buka bengkak muka dia. Dia tak silap aku efek kau bila kau lepas macam benda tu masuk lama gila dalam badan kau ke apa. Okay. Dia jadi macam badan kau lesu je, buka bengkak sakit-sakit. Sebab side effect dia macam tu. Efek lepas kita kena histeria, rasuk semua tu memang dia, akan ada efek lah dekat badan. Dia tak kena histeria tapi dia kena rasuk. Faham tak? Macam tu lah. Faham. So itulah cerita dia. Itu apa yang aku dapat info lah. Aku tak tahu detail. Yang apa yang aku tahu detail benda yang aku ni je lah cakap lah. Yang aku tak tahu tu aku just dengar daripada orang. Mungkin sekolah kau ni tempat kubur. Tak tahu lah sekolah aku. Mungkin lah. Tempat aku tempat lombong Jepun. Lombong Jepun. Wah. Teruk sangat. Sebab dekat apa bukit apa dah aku tak ingat dah. Kat Kajang kat sekolah tu dah ada satu lombong memang sampai sekarang masih ada lagi. Dekat apa dekat MRT aku tak ingat dah bodoh lah. Banyak tu. Banyak sangat tu. Pening dengan Banyak betul. Faham. So seram ah. So boleh kata kejadian orang berlari. Yang berlari tu saya yang tak boleh nak tak boleh nak expect dia berlari. Tahu apa? Tahu apa lagi bertambah seram? Rumah aku sebelah sekolah. Dekat Padang tu. Aku kalau buka pada beranda sekolah rumah awak. Okey, pada sekolah rumah saya sebelah sini. Dekat Padang tepi ni pun bangunan sekolah kak. So awak terpisah dengan Padang lah. Terpisah dengan Padang betul. So kalau saya nak masuk sekolah nak cuci selor Padang. Uish. So lepas tu macam contoh malam-malam dia bila saya nak ada tak dengar bunyi-bunyi ke? Ada. Jujurnya ada. So jujurnya kalau betul aku pernah dengar tengah ada benda berkawat. Time pukul 3 dekat Padang. Macam kubur pula tu. Tak tahu berkawat. Macam ramai orang kata berkawat Jepun. Tak tahu lah aku. Ni apa yang aku dengar sendiri, aku tengok aku tak berani. Aku tak berani nak intai.
Time tu seram tu. Lepas sebab time tu jadi lepas seminggu 2 histeria tu. Tapi memang kau tahu, kau bayangkan time Jumaat tu, dah malam Jumaat kan. Engkau pula pergi beranda kau tengok. Kau hintai lama pula tu. Aku hintai lama kat padang kat sekolah aku tengok. Oh, kau bayangkan seram ke Tapi tak ada seram yang gila. Ni aku cerita yang interesting lah. Dah ada lagi yang baik seram tu, korang kena. Ya. Pandai fikir. Okay, rasa? Okay. Itu je lah sampai situ je cerita seram yang Awak punya cerita dah awak punya ke laut tu ya, seiring seiring dah sejalan. Seiring dan sejalan ting 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 seindah bunga Copyright. Awak ni jangan cerita peli saya. Tak, bukan copyright. Oh, copyright. Ha, Suara macam artis ke apa? tak. Sebab lagu. Oh, sebab lagu. Saya pernah dah kena copyright Oh, itu. Okay, faham. Nanti tu habis part seiring je. Sejalan tak nak ah. Ha? Sejalan tak nak ah. Sejalan. Seiring dah sejalan. Boleh lah tu. 2 terus lah. Sekali jalan lah. Siapa lah awak lah? Cerita awak lah. Tak tahu. Ya kot. Saya. Ada 2 cerita weh. Weh. Aku dah start rumah ni. Padan jam ke? Tapi betul lah, jujur kan, walaupun aku selit-selit kelakar-kelakar, tapi benda cerita tu valid gila. Sebab benda tu kan, kau bayangkan kau rasa benda tu terdekat gila. Aku kan, macam lepas dia cerita yang benda-benda bisik tu, aku sebenarnya ada rasa kau macam ada benda bisik kat aku. Oh, bisik. Ingatkan usik. Bukan usik. Kalau usik aku aku slam dunk. Itu dia sebab benda tu terjadi dengan ramai-ramai. So kalau mana yang sekolah dengan saya tu tahu lah cerita tu. Sebab cerita tu famous gila. Kat mana-mana sekolah kan semua tahu cerita tu. Sekolah Eric Kajam tu lah. Okay. Dia tahu lah sekolah situ. Aku boleh ingat yang Lombong tu, yang Lombong Jepun tu, sekolah Jalan Bukit. Kajang tak? Kajang. Tak aku ingat lah. Daerah boleh sebut bang. Ya. Sekolah Jalan Bukit. Alamak, aku lupa aku sebut nama sekolah. Aku lupa guys. Maaf saya So pelupa. tu yang cerita seram kau lah. Seram. Sebenarnya ada lagi seram pada tu kan. Tapi aku simpan untuk kita kat Lake Cabin lah. Lake Cabin tu apa? Lake Cabin tu apa? Tut. Nak sponsor ke? Tak payahlah. Tunggu gaji naik. Okay. Cerita aku pula lah. Benda ni boleh jadi Baru jadi. Bila? bulan 2 bulan lepas ni. Uish, aku ada ke? Ke 3 bulan macam tu lah. Tiga. Tak ada lah macam tu. Group member aku Okay. 6 orang. Kita orang plan nak pergi sungai lah. Tidur sana. Jap. Saya cuba recall balik. Macam saya ada dalam cerita ni. Apa dia? Ada dalam 12 orang macam tu lah. Pergi sungai. Okay. Dekat mana tu Dekat mana? Itu ada kat highlight awak Cuba awak bagi nama Banyak sungai. Sungai Kemensah. Tak member nak jawab. Sungai Kemensah belakang zoo negara. Saya tahu. Oh. Time tu cetek je air dia. Saya Tak. main bola tampar time tu. Okay, cuba awak cerita sebab saya rasa pun saya ada dalam cerita tu. Awak tak ada? Awak tak ada. Tak, Awak tak ada. diam. Awak tak Awak ada. tak ada. So yang kamu sah? Awak tak ada. Aku tak ada. Awak tak ada malam tu? Awak tak ada. Ini story sebelum awak ada. Story Jadi lah, sebelum jadi lah. Jadi malam tu. Malam mandi tu kan? Apa malam keramaian? Malam yang kita main di sungai tu. Teruskan. Okay. 12 orang. Dalam 12 orang situ convoy pergi sana. Plan nak tidur sana lah. Okay. Sehari. Plan up. Tidur ke tak? Tidur. Okay. Tidur. Jangan selesa sangat. Jangan selesa sangat. Jangan selesa sangat. Jangan. Maaf guys. Pagi tu ke elok lah semua happy. Kalau saya cakap nampak awak. Saya memang niat saya. Okay, sorry maaf. Sorry. Aku tak bawa cerita pun ramai potong. Okay, lepas tengah-tengah nanti aku memang ni lah. Okay. Plan tidur dan tidur. Dah tidur. Lepas tu pagi tu gerak macam biasa. Apa benda biasa lah. Semua kaki sedai. Siapa sidai paling? Siapa datang paling awal lah? Ya ramai. Siapa datang paling awal? Terutamanya salah satunya aku lah. Okay. Tak yang datang. Straight to the point. So pergi okay je. Tak ada apa-apa jadi. Semua So, awak nak cerita pasal- mandi ukit semua. Mandi sungai happy kan. Okay. Okay. Malam tu Malam. dah start malam. Okay. Lepas tu orang settle BBQ, makan apa semua. Okay.
Kita orang sama balik mandi sungai malam tu. Okay. Saya tahu lepas mandi saya tidur. Okay. Sebab tak pernah mandi sungai malam best kan. Okay. Sejuk Tak rumah ada tak sungai sejuk. sangat. Oh, macam aku rasa macam kolam panjang macam longkang tu kan. Macam longkang kan. Macam lombong kan. Tak ada sungai dia macam Awak samakan longkang dengan tak ada macam yelah Bila dia dia masuk, sungai yang macam mengalir macam tu lah. Tapi ada benteng kiri kanan. betul. Dia macam lombong lah. Macam lombong macam lombong. Tolong lah jangan cakap longkang. Longkang tu kecil. Longkang tu besar ni je. Mana kalau lombong je macam Ada tu. longkang besar kan. Memang ada longkang besar tapi mostly orang panggil lombong. Kalau benda-benda macam tu. Sampai benda cerita sekarang ni. Hapus kau lah. Okey, teruskan. Balik. Okay. Aku pernah pergi ke Mesar tu. Dia nyap. Yang potong banyak. Kita orang start mandi sungai malam tu. Okey. Lepas tu tu? aku nampak macam dah kejap tu dalam selang setengah jam ke 20 minit macam tu lah. Time mandi jugalah. Tak mandi lah. Aku nampak macam budak pakai baju putih Okey. dia melambai Dekat mana tu? dekat tepi kan sungai tu. Tahu. Belah benteng tu. Okey, benteng. Kat depan tu. Kalau kita mandap sini kan, depan sana. Tak sebab dia dia Y. Cabang Y macam tu. Aku tak ingat buat macam tu. Dia okey man. Sebab seingat aku yang kat Kemensah tu, aku nak try bayangkan lah. Dia kan ada tempat karok kan. Tak ada. Itu yang atas. Ni Oh kita tu yang dekat bawah. atas. Bawah Oh kita bukan tempat bawah. aku lah. Tempat Oh bawah. tempat aku mahal sikit lah. Okay betul. So aku nampak budak tu, dia melambai kat aku. Dia bawa melambai kat aku cakap kat member aku, kau nampak ada orang melambai tu? Dia lambai macam ni. Ya. Siapa Tak ada kau- sini, lambai sini, lambai sini. Itu panggil. Boleh Aku panggil melambai. Boleh Boleh kan? katakan- Lambai sini man. Bye bye. Lambai. Pergi lah balik. Sama lah. Ni kau macam adik mesti ni adik comel. Sebab tak Best. spek tau. Tak spek. Oh, kau rapun ni? Aku pun. Tapi nampak lah kelibat dia macam melambai tu. Aku pula boleh sama macam Fendi kat, boleh rasa kat benda tu. Oh ya. Ya. Kau ada six sense lah. Aku boleh rasa benda tu kalau datang. Faham? Tapi aku bodoh lah. Yelah. Tentu awak tegur ke tak? Aku tegur, aku cakap kat member aku, kau nampak lah macam ada benda melambai tu. Lepas tu dia cakap, ada, tak payah tegur man, diam. Dah malam sungai begitu kau bodoh kau. Lepas tu memang orang semua nampak. Aku yang kesal je nampak. Okay, faham. So awak je lah yang tegur, yang lain tak tegur. Ni tu sebab lain semua nampak. Okay, dalam 12. Oh lain semua nampak tak? Okay, dalam 12 tu. Imposter. Kan? Aku macam Tak juga. apa, insecure. Bukan insecure apa dia. Curious. Curious. Fizikal lain bakal. Kau insecure awak. Kau kelakar. Itu kelakar. Kau insecure dengan hantu lah aku tanya kau. Oh sebab tak ada lagi lentik pada kau. Tak, ke sebab dia kecil daripada kau. Tak, aku tanya lah macam. Kau insecure. Kau kelakar kau eh. Curious. Ya, aku. Tapi kau rasa insecure jauh siau. Aku tak boleh tengok jenis itu kan. Melambai Oh kau aku kan. insecure lah. Yelah. Bukan, curious. So kau nak ambil tahu lah pasal benda tu. Lepas tu, Tapi better kalau aku lah kan. Aku nampak benda tu aku buat bodoh je sebenarnya. Sebab So kau tak Kau insecure tak lah. insecure lah. Kau insecure juga ke? Insecure ke tak? ni macam Kau nak kata kau insecure kau Kalau- diam. kalau boleh kan benda tu apa yang kita nampak sekalipun, apa yang kita nampak benda Jangan tu insecure. bukan, Jangan insecure. Bukan. better baik tak jangan ingat. jangan tegur. ambil tahu, jangan tegur, kau jangan beritahu member kau nampak ni, kau nampak tu. Takut benda tu Okay, tegur. okay. Okay. So boleh Nampak nangis ni. Lepas tu dah kita orang dah settle mandi semua tu. Tu keluar. Kau insecure yang member kau tak badan dia. Sambung balik aktiviti. Bukan. sama balik aktiviti mandi tu Sambung lah. balik Oh, aktiviti beriak. lain lah. aktiviti Ni lain. berendaman okay, awak lah. mandi tu dalam berapa lama lah? Sejam ke lah. Sejam Saya rasa setengah. macam 2 jam. Tahu lah sebab aku yang paling lama mandi situ. Okay. Kau paling lama Kira man bila kau bangun Aku pula last sekali. daripada sini terus ke sini. Okay, terus Tapi ada seorang tu nampak macam kan ada sungai tu dia ada pondok tau. Okay, ada pondok. Okay. Tahu kan tak pasal masa datang mula tu tak pasal Awak kan, tak perasan pondok ke? tak pasal kat pondok tu ada macam kain merah tau.
Langsir Selendang merah. merah. Okay, kain merah. Kain merah tu dia menutupi pondok tu ke apa? Ya, betul. Dia bukan tutup pondok. sebenarnya. Dia lilit benda tu. Tak, kau tak cerita habis lagi jadi budak tadi Ni tu. cerita awak ke cerita Tak Aiman? cerita dah biar. cerita Oh dah habis ke? Dah biar dah. Oh last ending ni secure lah. Okay. Okay. Go on. Lepas tu terbagi tu tu tak perasan tau. Ada langsir tu. Pasal ke? Langsir ke? Ketin ke apa benda tak kisah tapi benda tu memang kat pondok. betul terang ke macam mana? Ya tegang. So, Mereka macam ni lah. Mereka macam ni lah. Tali Tali ni. So siapa yang perasan? Tak siapa pasal apa bagi you. Tapi ada Awak orang cerita Ya, esoknya Torang dah settle aktiviti semua. balik lah tu. Torang pergi macam postmortem lah balik. Postmortem apa? Postmortem tu apa tu Postmortem Macam apa? balik Bedah siasat apa tu? Kau berdasar kat katak kat tepi. Bukan. Habis? Torang macam talk balik lah benda tu. Soal selidik. Ya. Takkanlah soal selidik. Soal selidik balik apa yang Ya, jadi kat situ. Aku pergi postmortem. Postmortem. Ah. Orang kebangsaan. Okey. Lepas tu? Okay. Torang bincang balik. Malam tu torang tengok apa yang ada yang Tengok apa perasan. tu? Yang lansir kain tu. Okay. Langsir ke kain? Pagi tu. Tak, jangan. Sama lah lansir kain. Tak, takut. Benda tu lah. Kalau kata langsir tak seram kan. Kalau kata kain seram. Sebab langsir macam common ke tak benda tu. Ya, kalau kat pondok sebab ada langsir boleh apa. jadi langsir berwarna merah. Okay, kain. Kain, okey kain Aku tahu, seram. aku ingat. Okay. Okey, kain aku dapat rahsia seram Kain ke. Mega House. Okey. Rupanya time pagi tu memang tak ada. Apa? Kau postmortem tu malam tu juga. Tak, malam esok. Malam esok. Pagi tu balik. Oh, kira Sure pagi tu awak tak ada. postmortem malam esoknya? Kan dah ada siapa yang muntah-muntah sebab ada memang betul nak muntah-muntah malam tu. Oh ada. Mobi nama dia. Kan? Kasih selamat. Sama-sama. Siapakah Kasih Kasih Selamat? Ismail Samad. So apa aku boleh cakap? So, Apa pasal kau cakap lah? Apa yang Weh, kau asal cakap? banyak weh. Weh. so apa aku boleh cakap? Korang masa balik tu korang bincangkan balik apa yang terjadi kat Ya, dekat apa situ. jadi dalam tu. So Dia postmortem. ada benda mistik lah kat situ. Ya, rupanya Oh. banyak apa yang So dah lupa lah. okay. Okay, ending kan dah. Tak Pasal- man, tak man yang pagi tu kira kau seorang je lah yang perasan benda tu. Orang lain perasan tak? Tak, aku Ya, tak pasal. Tak, tu sebab kau tak cerita lagi. I know. Semua orang tak perasan. Dah balik tu, diorang bincang balik. Postmortem baru balik. perasan. Oh. Tak, yang perasan tu siapa yang cerita tu? Ke berdasarkan gambar ke? Kau kau yang perasan, kalau perasan kau yang cerita kan. Of course. Tengok video lah. Ada yang orang ikut video. Tengok balik. Siapa lah? Malam tu Itulah. malam tu kita bincang balik. Lepas Bincang tu seseorang cakap memang ada benda lah kat situ. Ya, memang kita orang. So tempat tu Ya, aku nak cakap ni. Aku dah macam nombor satu ni yang orang dengar ni. Jangan merebut. Aku tak main. Bulu rumah aku dah naik, dia turun balik. Kau tahu tak? Aku cerita dia macam nak naik. Dia macam ni kan. Fendi cerita dia ni balik. Okay. Tak tahulah korang seorang satu kamera. Tak payahlah Ya. merebut. Tahu aku berebut kan ni. Okay lah tu. Dah aku lupa lah cerita apa lah. Cerita lain ada seram lagi ada. Sebab tadi tu Ada lah. terlalu banyak campur-campur. Dia macam banyak plot twist sama macam Marvel lah. Apa buat tu sini? Oh tak. Okay. Tak, Betul. dia ending dia postmortem Oh. tu lah. Postmortem bincang bincangkan balik apa Okay, yang jadi kat aku situ. tahu. Kau seram kan bila time kau dah postmortem balik tu kau rasa seram balik kan. Betul tak? Ke time itu kejadian tu lagi seram daripada kau postmortem. Dia malah cerita lah. Oh, aku Sama lah. Okay. So saya punya story ni dia sama macam dia lah. Time sekolah agak. So time ni Oh, awak sekolah dulu? saya sekolah je. Oh, sekolah. Jangan jap. Okay, kenapa tu? Time tu sana. Oh, sana. Tak saya nak bagi awak tahu. Saya tak nampak pun. Saya pandang mic. Okay, time tu sekolah petang. Sesi, bukan sesi petang lah. Petang, time tu tak ada apa-apa aktiviti. Ada beberapa pelajar yang stay back lah dekat sekolah. And time tu budak form 5 diorang tengah stay back untuk study. Tiba-tiba Dia tahu umur berapa? time tu saya Form form
Form 5 lah. Form 3. Oh, dia form Oh, 3. form 3. Form 3. Yeah. Okay. Kau form 3. Form 3. Oh. Dia buat apa? Okay, lepas tu time tu dengar macam ada jeritan lah. Jeritan. Jeritan. Dia macam mana jeritan? Jeritan batin tu jeritan lah. Perempuan time tu form 5. Kita orang time tu saya dengan kawan-kawan saya time tu tengah lepak lah dekat bahagian depan dengan cikgu. Oh, berapa Okay. ramai dalam tu? 4 orang macam tu. 4 orang. Laki semua lah. Laki dengan seorang cikgu lah. 5 lah. Oh, total. cikgu lah. Cikgu lepak. Okey, kita buat report. Sekolah mana awak dulu? Selangor lah. Okey, sama. Okey, teruskan. Okay, lepas tu tiba-tiba dengar jeritan tu kita orang mencari lah mana suara tu datang. Dia macam suara tu bergerak. Sekolah kita orang tu dia bentuk U bangunan dia. Oh, macam sekolah aku gak. Sekolah aku gak. So tengah tu macam ada Gelanggang. tapak lah. Tapak dengan gelanggang sepak takraw badminton macam tu lah. Awak main dulu sukan sepak takraw? Oh, okey main. Okey, terus. Awak main bola. Saya flashback balik. Okey, teruskan. Tolong jangan potong banyak sangat. Dia nak habiskan cepat. Okey, habis. Okay. So dengar lah. Tapi dengar jeritan tu daripada Apa? hujung ke hujung koridor. Dia macam Dia bergerak. macam dia macam echo. Tak, dia bukan dia ikut. Dia macam dia Bersambung. Maksudnya dia berlari lah. Oh, dia Tak, macam dia main tak- tangan lah. Macam tu. Dia tak dengar tapak, dia just dengar suara tu. Oh. Dengar suara tu Menjerit lah, menjerit. satu koridor tu lah dengar. Dia daripada hujung ni. Hujung, betul dengar dari sampai hujung. Oh, dia macam pelajar yang jerit kat situ. Oh. Tapi seorang dengan suara seorang. Okay. Macam mana menjerit man? Lepas tu bila macam tu kita orang pergilah tengok dekat tingkat 1 sebab bangunan kita orang ada 3 tingkat. Ush. So sebab diorang selalunya diorang kalau stay back diorang pergi dekat satu makmal lah. Makmal tu memang makmal kosong. Diorang sekolah tak pernah Dulu guna makmal tu makmal sains ke apa? tak tahu tapi memang makmal makmal lah. lah. Sebab Makmal makmal tu City. tak pernah guna lagi. Makmal tak pernah guna. Mamal tak guna lah. So memang kosong bilik lah. tu bilik kosong memang dia. Ada lah kursi meja tapi tak guna. Tak guna lah. Okay. Sekolah tak gunakan lagi. Sebab pelajar tak cukup. Tak cukup lah. Tak cukup. Sebab time tu ada form 1, form 2, Form 2, 3, form 3, form 5. form 5. Form 4 tak ada. Okay. Tak ada. Okay, lepas tu saya dengan kawan-kawan saya pergilah tingkat 1 cuba nak cari. Cuba cari benda tu. Cari lah. Cari. Lepas tu tak jumpa. Okay. Lepas tu kita naik lagi satu tingkat. Tingkat satu tingkat lagi. Cari lagi. Cari. Tiba-tiba ada nampak ada seorang kawan budak form 5 lah, kawan yang jerit tu. Yang jerit? Okay. Sabar. Saya tengok laut. Tolong. Awak tolong. Ni Tolonglah. seorang Tolong lah sekali please. Tolong. Okay. Tolong serius. Please Okay, serious dah serious. please. 5 minit, Tolong kejap. Serious. Sekejap. Tolong Serious. Tolong Aduh ya Allah ya Tingkat Tuhanku. dua. Okay. Tingkat 2. Okay, tiba-tiba terserempak dengan kawan yang budak perempuan tu yang menjerit tu lah. Yang tingkat 2. Kita naik tingkat 2. Lepas tu terserempak dengan budak lelaki tu. Teruskan. Tengah fokus ni. Tengah bayangkan ni. Aku tengah bayangkan sekolah aku lah ni. Lepas tu bila kita orang tanya dia diam. Okay. Dia macam diam tak bernyawa. Macam bukan dia kan? Macam bukan dia. Bukan dia. Mungkin Okay. boleh katakan benda Kau tu jangan lah. ulang balik boleh tak? Okay, teruskan. Okay. Kita orang tanya lah. Lepas tu apa jadi kan. Diam. Lepas tu bila kita tiba-tiba dengar bunyi jeritan kat belakang kita orang. Dengar lagi. Dekat belakang ada satu sudut koridor lah menjerit. Tu bila kita orang tengok, toleh ke belakang, pusing balik ke depan, budak lelaki tu dah tak ada. Wih damn. Bukan dia tu. Dia kata dia menyerupai benda tu. Menyerupai member tu lah. Tapi kita orang kenal lah budak lelaki tu. Ayolah. Lepas tu kita orang naik ke tingkat 3 pula. Kat 3. Tu pun acah-acah berani je lah naik.
Ada yang cakap tak payahlah, turun je Kau lah. rasa tingkat 3 tu macam seram ke atau biasa saja? Tingkat 3 tu antara dia tak seram, cuma dia gelap. Tingkat yang paling gelap. Oh, maksudnya jarang orang pergi lah tingkat tu. Tak, dia tingkat 2 dengan 3 kelas. Oh. Tingkat 1 banyak kepada bilik guru, makmal, macam tu lah. Faham. So teruskan. Okay. So kita cubalah naik tingkat 3 tu. So tingkat 3 tu gelap. Memang gelap. Memang gelap. Sepanjang koridor tu gelap. Cuma yang kat bucu-bucu je lah bercahaya sebab bucu Yelah, tu dia ada tak lampu. tertutup. Oh. Bucu tu koridor tu tak ada dinding. Just pagar. Okay. Okay. So bila naik tu dengar macam bunyi tapak kaki dekat setiap bilik, dekat setiap kelas. Macam berkawat ke apa? Tak, bunyi Bunyi orang jalan. tapak kaki je. Bunyi orang macam jalan orang lah. duduk tertendar macam tu. Ush. Tapi tak ada orang kat kelas tu. Tak ada. Setiap kelas kita orang lalu je dengar. Lalu je dengar. So memang benda tu memang nak kacau korang lah sebenarnya. Tak tahulah. Aku rasa ya. Sebab ada lagi budak pelajar lain. Kena juga bersama. Dia seiring. Seiring Okay. Lepas tu terus bila kita orang dah dengar tu, terus semua cabut lah, turun tangga sampai bawah. Dekat bawah tadi cari cikgu apa semua. Cikgu tiba-tiba budak lelaki yang first kita orang jumpa tu ada dekat bawah. Bapak. Tak, yang ni yang betul-betul punya. Ni betul real dia punya. Dia. Mesti korang akan macam main blowing gila. Siapa tu tadi? Lepas tu tanya, tadi time kita orang tanya, kau kat atas kau buat apa semua? Bila masa aku kat atas? Ya. Macam mana cerita drama siut. Janganlah. Aku boleh cakap benda tu menyerupai. Betul lah. Ya, Aku tahu benda tu very real tu. Tapi time tu Tak tahu. kita sendiri yang melalui. Yelah, kita sendiri nak sebab kita anggap benda tu normal saja. Sebab kita tak nak fikir bukan time tu kan. Sebab kita kita dalam keadaan tu. Panik satu hal. Panik satu hal. Aku ni kau yakin aku sekarang aku. Okay. Dan satu lagi, Aku orang lain. sekolah saya dan rumah saya selang satu ni bukan Selama satu kaki lima. Kaki lima. Okay, ni kaki lima. Ni sekolah, ni rumah saya. Selang tu je. Dekat ke boleh boleh dalam 2 minit 3 minit sampai lah tu. Dah lah sekolah. 5 kaki 2 minit. Kau bawa seminit kau boleh naik dah 5 kaki. Oh ya. 5 kaki tu okey 5 jam. Tak adalah. 5. Tapi boleh. Bukan tu. Berjalan kaki punya tempat. Oh ya ke? Alah awak kata 5 kaki saya Kau ingat memang kan? lah. Kau memang kaki minta lima. kaki aku 5 cakap. kaki ni 5 kaki. 1 2 3 4 5. Okay. Okay. Dah lah. Lepas tu sekolah kita orang campur sekali dengan sekolah rendah. Okay faham. Tapi sekolah rendah tu isu dia tak sebesar lah macam sekolah menengah. Sebab bila sekolah rendah Tapi sekolah menengah boleh dikatakan setiap tahun akan ada 1 atau 2 kes. kes berhantu. Kes lah. Faham, Tapi kes benda tu tak sampai panggil ustaz luar apa semua. Kes tu boleh. Just anggap Still, dia macam tradisi untuk setiap tahun. lebih kurang benda tu normal lah bagi korang. So macam maybe tahun depan akan jadi benda sama. Kan 2 tahun depan lagi benda sama juga. Tapi benda tu terjadi untuk setiap budak form 5 sahaja. Ush. So budak form 5 lah target tu. Itu bagi aku Tak, yang pelik tu lah, setiap budak form 5 saja yang kena. Yelah sebab dia nak merasai hidup tu. Hidup apa baik. Hidup apa? Mungkin ada plot twist benda tu dia nak merasa SPM tu tapi tak dapat. Bukan. Time tu baru Hantu tu nak merasa SPM. Time tu baru mula-mula sekolah. Benda tu akan jadi dalam start persekolahan dalam bulan Tak 1, adalah. bulan 2 macam tu lah. Mungkin kebiasaannya pelajar tingkat 5 ni pemikiran dia nak keluar kotak. Faham tak? So dia nak try benda baru kat dalam hidup dia. So bila dah ada kes macam ni, dia akan buat lah. Dia akan buat benda bukan lah. So
kita tak tahu. Kita tak nak tuduh dia. Bukan contoh macam apa Fendi? Awak nak cakap diorang main Spirit of Coin Diorang lah. Spirit of Coin, main Yes or No. Tak ada pun. Cali-cali Benda ni berayu jadi macam tu lah kan. time diorang tengah Baru study nak group. masuk. Baru nak masuk sekolah kan. Baru sekolah. Jadi tu time study group. Bukan time diorang buat benda bukan. Mungkin dia tradisi. Mungkin lah aku boleh cakap benda tu tak puas. Faham tak? Ni ada lah jadi kat kawan saya juga. Time tu dia tengah study group. Lepas tu dia pergi tandas. Tiba-tiba ada hantu serigala masuk kat badan dia. Werewolf. Man. Tak ni serius. Skin COD. Boleh Serius? boleh aku boleh cakap Kenapa hantu tu masuk dalam badan dia? Kawan saya kacau tempat hantu tu dengan anak-anak dia dekat tandas tu. Dekat bawah sengki tau, diorang punya rumah. sebab tu aku boleh cakap apa-apa pun kita jangan ganggu tempat tu. Walaupun orang cakap kau jangan pergi tempat tu. Better kau jangan pergi. Sebab apa? Kalau orang dah cakap sekali, better jangan pergi. Tapi kalau kau pergi juga, kau terimalah akibat dia. Tu lah. Tapi alhamdulillah sekarang saya dengar dah kurang lah. Dah kurang. Dia akan berlaku awal tahun dengan pertengahan. Memang So itu paling seram tu. Bagi awak lah. Paling seram bagi awak lah. Part mana yang bagi awak paling seram? yang part jumpa Jumpa member kawan. dia tu. Kawan Tapi ush. bukan member dia. Ya doh. Itu sebab kita orang toleh tak sampai 1 saat pun. Sebab kalau macam aku kan, kalau aku imajinasi aku kan, macam contoh aku benda-benda jadi, contoh aku nak tegur Aiman kan, dekat contoh dekat tempat kerja kan, tegur Aiman. Lepas tu Aiman macam palau aku macam tu buat diam kan. Lepas tu aku keluar malam, contoh malam kan, aku keluar aku tegur dia, "Man, kau sepalau aku tadi bla 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 bla." Jap bila aku mana dekat belakang. Kau akan terbayang benda tu tau. Ya doh. Dia macam mind blown gila. Kau bayangkan aku boleh terfikir benda jadi tu benda tu jadi kat aku. Faham tak? Faham? Sebab benda kita tak tahu. Benda kita expect normal je. Kan? Tapi benda nak jadi kan, tu kita tak tahu. Percaturan dia. Apa-apa kita buat je biasa. Sebab kalau kita dah lalui benda tu, kita hadap je. Faham tak? Sebab aku bukan nak cerita bukan nak cerita, cuma ada seorang member aku macam tu. So lebih kurang lah. Macam tu lah. So itulah kau paling seram setakat ni. Draw shot. Drop shot. Yeah. Let's go. Yes guys. So di depan kita ada alat pengesan Ambil je lah. Awak turn kan. tipu ataupun shot ataupun elektrik. Betul lah. Jujur ataupun elektrik. Tak nak bahasa Melayu orang faham. Okay. So siapa start dulu? Kau start dulu. Aku Sebab kau cerita first kan. Nah, kau start. Aku juga. Okay, soalan. Soalan please. Tak on lagi. Okay, time kat Sabah tu, kat kampung tu, Okay. betul ke awak nampak bayangan arwah? Yes. Tak on. So betul orang cakap. Tak payah. Tak payah. Ya. So aku boleh cakap betul. Betul ke tu? Betul lah. Betul lah tu. So benda mistik aku tak boleh nak tipu. Benda betul. Apa jadi kat aku semua boleh cakap betul. Okay, next. Aiman. Okay, man. Go, man. Sekejap. Kau yang soalan. Belum lagi kan? Sampai tadi? Dia pasal yang kat Tahu sungai tu. cerita aku tak habis. Tak tahu soalan apa lagi. Kau tak habis lagi ke? Tak habis cerita aku. Okay, kau habiskan dulu. Tak apa. Sama-sama. Tanya soalan apa? Oh, pasal sungai. Sungai Kemensah.
Apa? Okay, aku tanya kau pasal postmortem tu lah. Pasal postmortem tu, alamak aku dah tiba-tiba dah blank lah. Tadi aku ada soalan. Soalan apa tu? Isma tanya Isma. Aku tak tahu kejadian tu sebab korang ada kan. So, Tak ada soalan. tak ada. Okay, Dia kau blank. tanya soalan. Kalau kau diberi peluang lagi, adakah kau nak pergi ke sana lagi? Tak. Betul lah, betul lah. Memang dia tak nak pergi. Sebab Kira seram Amang tu. aku boleh cakap benda tu seram. Okay, kau pasal sekolah. Sekolah aku. Sekolah kau satu sekolah kena histeria. Betul. Okay. B jawapan dia. Okay. Okay, kenapa yang apa macam berantai orang menjerit tu, benda tu berlaku selepas tabur ke sebelum tabur? Yang menjerit tu Yang berantai tu. Yang berantai. Yang rantai Oh, pasal. so, yang menjerit tak, sebenarnya menjerit tu dia daripada first day Khamis menjerit tu. Dia yang start tabur tu, yang start makin ramai, makin dah yang Yelah, berlari time kejadian tabur tu. lepas tabur tu betul. Sebelum ke selepas tabur? Selepas tabur. Betul. Kan. Tanda. Lepas tu apa ni? Oh, nak tahu betul-betul lepas tabur ke? Okey. Dia tak silap aku lepas tabur. Betul lah? Betul. Ya, betul. Lepas tabur ni dia tu bagi teruk. Okay, awak pasal sekolah juga. Ya. Berkaitan dengan Berkaitan dengan apa? dengan apa tadi aku lupa dia. Form 5 Form study group. Form 5 study group. Yes. Lama fikir Fendi. Kalau korang ada soalan, tunjukkan je lah. Tak masalah apa. Kau fokus banyak. Apa soalan dia? Aku lupa. Sekejap. Weh, lama fikir. Ya tu. Ada soalan ke guys? Korang tak ada ke soalan nak tanya? Ya aku blank. Lapar, efek lapar. Lapar. Lupakan lapar tu jap. Okay. Habis ni kita tu makan. Study group tu, betul ke korang study? Betul. Betul study. Itu Betul orang study? tanya. Betul study. Betul study ke Betul benda study. buat bukan? Betul study. Okay, tekan. Betul lah tu. Betul lah tu. Betul study. Nasib baik awak tanya study. Memang betul. So dia betul dia study. Dia tak buat benda bukan. So Kata terima. kita kata Ima. So apa Kau Fendi kata cerita ialah. So apa cerita apa mau cakap? Apa? Mana tahu Cerita awak nak ni- sampaikan apa? Boleh Moral of the diringkaskan story. Moral of the story dia. Sama lah tu. boleh diringkaskan secara ringkas. Boleh diringkaskan. Ringkaskan tu dah ringkas. Boleh diringkaskan Okay lah. secara Boleh Dengan diringkaskan pendidikan benda yang dah secara kata-kata hikmah yang berbunyi. Okay. Seram bukan pada bunyi. Okay. Faham? Bukan pada bunyi tapi pada apa yang kita tak nampak. Betul. Damn. Tak, saya tak tahu awak punya kata-kata So- hikmah. Saya tak faham. Sama macam hidup. Oh. Takut pada yang belum kita tahu. Yes, betul. Betul. That's right kan? Betul. So
Saya tanya saya awak Apa yang kita lalui ni, apa yang kita cakap hadap, kita tak tahu apa yang akan jadi lepas tu. Lepas tu kita tak tahu apa jadi lagi. Lepas tu lagi kita tak tahu apa jadi. So samalah. Macam dalam cerita ni, kita tak tahu apa jadi selepas tu. And then yang kita dapat seram, betul. Ketakutan dalam diri. Okay, so itulah kata-kata khidmat saya. So je kan? Apa dah? Oh dah habis tadi? Dah. Okay. Dah. So itulah kita punya Kata-kata Imah. itulah kata-kata khidmat Dia punya kata maka Ringkas kadar ringkas. So okay, korang boleh tengok dekat Spotify ada undi kita siapa yang sembang okay. baca. Boleh follow kita punya Yeah. social media, Yeah. TikTok dan Instagram. Yes. And see you guys next week. Yes. Bye-bye. Yes. Bye-bye. So that's all? Satu lagi. Satu lagi.